Pernah tak anda terfikir siapa sebenarnya yang pegang kuasa di Malaysia ni? Lagi penting, macam mana kita nak pastikan kuasa yang begitu besar tu tak tertumpu kat satu pihak je dan tak disalahgunakan? Dalam perkongsian kali ini, kita akan sama-sama bongkar struktur pemerintahan negara kita dan fahamkan macam mana ia direka untuk menjaga keadilan. Okey, dan sebelum kita mula, perkongsian kita hari ini adalah berdasarkan hasil kerja Puan Zura Maznum Sainan, seorang pensyarah kanan dari UiTM Cawangan Johor. Jom kita selami kupasan beliau. Jadi, persoalannya, macam mana sebuah negara macam Malaysia ni nak elakkan daripada semua kuasa tu terkumpul dan disalahgunakan oleh satu pihak sahaja? Sebenarnya, jawapan dia ada pada satu prinsip pentadbiran yang sangat-sangat asas yang jadi tulang belakang kepada kebanyakan negara demokrasi di dunia. Prinsip ni kita panggil doktrin pengasingan kuasa. Cara paling senang nak faham, bayangkan ia macam satu pasukan. Ada 3 peranan utama. 1, yang merangka strategi. 2, yang laksanakan strategi itu kat padang. Dan yang ketiga, pengadil yang pastikan semua orang ikut peraturan. Jadi, tak ada seorang pun yang boleh buat semua benda sesuka hati. Di Malaysia, pasukan ini terdiri daripada 3 cabang utama. Yang pertama, kita ada Badan Legislatif. Mereka lah yang buat undang-undang negara kita. Yang kedua, Badan Eksekutif. Mereka pula yang jalankan jentera kerajaan, laksanakan undang-undang tu. Dan yang ketiga, tentulah Badan Kehakiman. Mereka lah pengadil yang tafsir undang-undang dan pastikan keadilan tu berjalan. Dan di sinilah kita boleh nampak macam mana ia berfungsi dalam konteks Malaysia. Badan legislatif kita ialah Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Badan eksekutif pula diketuai oleh Jemaah Menteri. Manakala badan kehakiman terdiri daripada sistem mahkamah kita dan para hakim. Nampak tak? Walaupun fungsi mereka berbeza, ketiga-tiga badan ni saling check and balance, saling mengawasi antara satu sama lain supaya semuanya berjalan dengan betul. Okey, daripada 3 cabang ni, jom kita fokus lebih mendalam sikit pada Badan Kehakiman. Kenapa? Sebab mereka lah penjaga keadilan kita. Benteng terakhir yang pastikan undang-undang tu ditafsir dan diguna pakai secara adil bila ada apa-apa pertikaian. Tak kiralah siapa pun anda. Sistem mahkamah sivil di Malaysia ni pula, ia dibina macam sebuah piramid. Ia ada 2 peringkat utama. Di bahagian atas, kita ada mahkamah atasan dan di bahagian bawah, kita ada mahkamah rendah. Struktur macam ni sangat penting tau, sebab ia pastikan setiap kes tu dibicarakan di peringkat yang betul dengan bidang kuasa yang sepatutnya. Inilah dia hierarki penuh mahkamah kita. Jom kita tengok satu-satu, dari atas sampai bawah. Di puncak sekali, kita ada Mahkamah Persekutuan. Inilah mahkamah paling tinggi di Malaysia. Apa saja keputusan yang dibuat kat sini, ia adalah muktamad. Turun sikit, kita ada Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi yang membentuk Mahkamah Atasan. Kat sinilah kes-kes yang lebih serius dibicarakan dan juga rayuan dari mahkamah-mahkamah di bawahnya. Sebenarnya, kebanyakan kes bermula di Mahkamah Rendah, iaitu Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrate. Boleh kata mereka lah barisan hadapan sistem keadilan kita. Dan satu lagi yang unik pasal sistem kita, cuba perhatikan Mahkamah Anak Negeri di Sabah dan Sarawak. Ia khusus untuk kendalikan undang-undang adat masyarakat peribumi di sana. Jadi, keseluruhan struktur ni direka untuk pastikan ada satu laluan yang jelas untuk semua orang mencari keadilan. Pada akhirnya, semua struktur yang nampak kompleks ni sebenarnya dibina atas satu matlamat yang sama untuk menjamin satu sistem keadilan yang telus dan tersusun. Inilah sebenarnya tulang belakang kepada sebuah negara demokrasi di mana hak setiap seorang daripada kita sentiasa dilindungi oleh undang-undang. Jadi, soalan ni kita patah balik kepada kita semua. Sejauh manakah sistem yang kita ada ni betul-betul berjaya menjamin hak dan keadilan untuk setiap rakyat Malaysia? Dengan pemahaman yang kita ada sekarang, kita bukan lagi sekadar pemerhati, tapi warga negara yang lebih cakna dan faham hak kita.